Ada yang berumur antara 25 hingga 30 tahun dan sedang mencari rumah pertama yang sesuai dengan tahap pendapatan anda. Ini adalah waktu yang terbaik untuk mula merancang kerana pemilihan rumah yang tepat sangat penting agar anda tidak terbeban dengan komitmen bulanan yang tinggi. Ciri-ciri rumah yang sesuai biasanya bergantung kepada lokasi, harga rumah, kemudahan sekitar dan juga akses kepada pengangkutan awam. Sebagai contoh, jika pendapatan anda sekitar 3,000 hingga 5,000 sebulan, sebaiknya cari rumah dengan ansuran bulanan tidak melebihi 30% daripada pendapatan anda. Pilih rumah yang mempunyai kemudahan asas seperti pasar raya, klinik, sekolah dan mudah diakses ke tempat kerja untuk menjimatkan masa dan kos perjalanan. Selain itu, pastikan juga kawasan tersebut selamat dan mempunyai potensi kenaikan nilai hartanah pada masa hadapan. Jika anda ingin tahu lebih banyak tips memilih rumah pertama, jom follow kami dan hubungi kami melalui bio untuk sertai komuniti hartanah percuma kami. Di sana, anda boleh dapatkan maklumat terkini, tips pelaburan serta bimbingan secara percuma bersama rakan-rakan lain yang juga sedang mencari rumah idaman. Jangan lepaskan peluang ini untuk bina masa depan yang lebih terjamin